Dua bekas pelajar Penang Free School bertuah kerana terpilih sebagai penerima beasiswa tajaan Free Association OFA. Parti Bern Tek Chayapan, pelajar jurusan kimia dari Universiti Melaya, dan Muhanis Mesri, pelajar jurusan seni halus dari Universiti Sains Malaysia, dipilih bagi tahun ini. Untuk membiayai kos pelajaran dia lah. So kita akan bimbing mereka dari tahun pertama, dan kiranya dia mendapat keputusan yang baik, maka kita akan bagi untuk tahun kedua hinggalah tahun ketiga, hingga dia lulus di peringkat universiti. Saban tahun kita telah mengumpul dana untuk digunakan untuk tujuan beasiswa ni lah. Beasiswa ini juga untuk memberi galakan kepada pelajar Penang Free School untuk mencatatkan keputusan cemerlang. Tetamu kehormat ialah Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin, Tuanku Syed Putra Jamalulai bersama Raja Perempuan Perlis Tuanku Fauziah Tengku Abdul Rashid.